gaji yang paling penting ialah kita perlu urus gaji kita dengan sebaiknya. Kita dapat gaji nanti, bahagi siap-siap gaji tersebut ikut formula yang diberikan, iaitu 70% untuk komitmen, 20% kita perlu buat simpanan dan 10% sahaja yang kita boleh belanjakan. Kenapa pentingnya tips gaji ni? Sebab tuan-puan perlu tahu apabila dapat gaji, perkara yang paling penting ialah kita menyimpan dahulu, barulah kita bayar komitmen dan belanja. Janganlah kita bayar komitmen dulu, belanja dulu, baru nak menyimpan. Akhirnya sampai ke sudahlah simpanan kita tu tak ada. Kalau kita belanja dulu, duit akan habis juga dan kita pun tak ada simpanan, sangat-sangat merugikan. Tapi kalau kita buat simpanan, walaupun duit kita juga habis, tapi sekurang-kurangnya kita dah ada simpanan yang akan bantu kita pada waktu kecemasan. Sebab itulah sangat penting apabila dapat gaji nanti terus bahagikan gaji, terus sahaja alihkan sebahagian daripada gaji tersebut untuk simpanan. Pastikan juga simpanan ni pelbagaikan simpanan tabung haji, simpan dalam ASB dan paling penting simpan dalam emas untuk simpanan jangka masa panjang tuan-puan. Oleh itu tuan-puan, dalam musim gaji ni cepat-cepat urus gaji dengan betul. Dan bagi tuan-puan yang baru nak mula simpan emas, klik sahaja link di profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan rendah RM100 sahaja. Oleh itu dapat gaji nanti terus menyimpan baru belanja. Akhir kata macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.